Kampung Kota Setia terletak berhampiran Sungai Perak menjadikan kawasan ini mempunyai ciri muka bumi pesisir sungai yang sangat ketara. Hai, selamat datang ke Kampung Kota Setia. Assalamualaikum semua, bersama saya Maisara dan Haziq dari Setia TV. Kali ini, kami nak bawa kalian untuk mengenali apa yang ada di Kampung Kota Setia. Jom ikut kami. Udang galah ialah sejenis udang air tawar yang mempunyai badan serta kaki besar. Udang galah biasanya mendiami habitat tebing sungai yang agak terlindung seperti yang ada di Kampung Kota Setia. Kawan-kawan tahu kan ini apa? Inilah udang galah hasil dari Sungai Perak yang menjadi permata di Kota Setia. Kota Setia adalah kawasan tebing sungai, terlindung dan besar berpasir serta berlumpur sesuai menjadi tempat pelindungan udang galah. Ramai nelayan dan kaki pancing tidak akan melepaskan peluang mencuba nasib mencari udang galah jenggo di sini. Tengok ni kawan-kawan, besar. Udang galah sepet biru inilah yang dipanggil jenggo. Encik Ismail bin Hamid, seorang nelayan kecil di kawasan Kota Setia yang sudah lama menjadikan udang galah sebagai salah satu sumber rezeki. Encik Ismail akan memasang jaring atau dipanggil belat di pesisir muara sungai sebelum air pasang. Udang galah akan terperangkap pada jaring yang dipasang semasa air naik. Kemudian Encik Ismail akan datang mengutip udang galah semasa air surut mengikut keadaan cuaca. Kebiasaannya, hasil pungutan udang galah Encik Ismail tidak mengecewakan. Selain menangkap udang galah menggunakan jaring, ramai juga yang memilih untuk memancing udang galah. Ada beberapa tempat di Kota Setia yang sering menjadi tempat untuk memancing udang galah. Sekarang kami berada di hadapan rumah rakit sepet biru Sungai Mangkuk yang terletak di Mukim Kota Setia. Rumah rakit yang dibina oleh komuniti di sini kerap menjadi tumpuan ramai orang yang ingin memancing secara santai. Jom kita tinjau di dalam. Rumah rakit sepit biru Kampung Sungai Mangkuk adalah destinasi baru di Kota Setia yang menjadi pilihan pemancing yang ingin memancing secara santai bersama keluarga. Encik Naim, bagaimana boleh terlahir inspirasi untuk membina rumah rakit ini? Terima kasih Haziq. Haziq
inspirasi bermula daripada kita mengambil inisiatif, mengambil geran kerajaan madani daripada Sejati Madani sebanyak 100,000. Jadi pihak JPKK Sungai Mangkuk bersetuju untuk membina rumah rakit bagi tujuan untuk kegunaan inap desa dan menaikkan ekonomi penduduk di sekitar kampung Sungai Mangkuk lah. Selain daripada itu, tujuan lain ialah kita bagi peluang kepada penduduk sekitar untuk merasa keindahan alam dan kita bagi peluang untuk mereka yang kurang upaya dan juga warga Mas dapat menginap di sini dan dalam keadaan yang selesa dan harga yang berpatutan lah. Udang galah pasti mencuri hati penggemarnya dengan rasa isi yang segar, manis dan berair. Gerai mi udang Pak Sidik yang terletak di tepi jeti Kota Setia sering menerima kunjungan orang yang ingin menikmati hidangan mi udang segar langsung di tempatnya. Jika kalian sampai di kampung Kota Setia, janganlah lupa singgah di warung Pak Sidik untuk menikmati hidangan mi udang ini. Dijamin udang segar dari sungai. Apa tunggu lagi kawan-kawan? Jemputlah datang ke kampung Kota Setia. Kami tunggu kalian di sini. Sampai sini saja perkongsian kami. Berjumpa lagi di video yang seterusnya. Teruskan bersama kami. Bye. Bye.